Uish, Fazlina ni biar betul ni. Ke hampa ni pergi ambil berita daripada mana-mana punya dok mai ni. Biar betul ya weh. Takkan dua orang cikgu mengajak dalam satu kelas dengan subjek yang berbeza serentak. Uish, tak boleh nak brain aku ni. Okey, lepas tu aku pun pergilah check Kok-kok lah mereka ni rembat mana-mana berita kan. Lepas tu mereka sendiri buat ke apa. Tak apalah, aku pun pergi check lah dengan portal yang lebih dipercayai, iaitu Berita Harian Online. So apa Berita Harian Online kata? Sama weh. Dia beritahu contohnya bahasa Inggeris, sains, muzik diajak dalam satu sesi pembelajaran. Apa maksud dia? Kalau yang hampa faham lah apa maksud dia. Maksud dia, subjek-subjek tu dia ajak serentak lah kan, dengan dua orang guru. Betul ke tak? Kan aku salah? Stres weh. Baca berita pun aku dah stres. Macam manalah budak-budak nanti tak ke stres hak ni. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik.